Jom ikut saya ke branch Public Gold untuk collect emas bagi pihak penyimpan emas saya yang totalnya 35 gram emas, 2 keping gold bar 10 gram dan 3 keping gold bar 5 gram. Nak ambilkan emas bagi pihak customer macam ni bukan terus ambil je ya. Dia ada proses keselamatan yang ketat. Kena isi borang khas, kena dapatkan tanda tangan customer, staf akan minta TAC number terus daripada customer dan perlu sertakan salinan IC juga. Semuanya demi keselamatan penyimpan emas. Sambil tunggu-tunggu proses siap, saya teringat dulu cara collect emas ni memang jauh berbeza. Masa tu tuan-puan, walaupun kita beli 1 gram je pun tetap kena datang ke branch. Ramai terpaksa tunggu sejam lebih. Ada juga yang balik tangan kosong sebab nak masuk kerja semula. Sekarang dah mudah, Alhamdulillah. Dengan customer Public Gold yang dah lebih 2 juta orang, sistem semakin mudah dan semakin baik. Untuk item yang kecil-kecil, bawah 21.25 gram atau 5 dinar, semuanya boleh dibuat secara online saja. Perasaan bila emas ketulinan 999.9, emas 24 karat ni dah ada dalam genggaman, subhanallah, memang lain macam. Hati tu rasa lega, bahagia dan berbunga-bunga tau. Kalau tuan-puan pun teringin nak mulakan simpanan emas hari ni, insya-Allah saya boleh bantu daripada langkah pertama sampai berjaya miliki emas sendiri. Boleh terus hubungi saya ya.